ada lelaki lain ke kau nak? Ya Allah, ya Tuhanku, kau tak malu ke Syah? Selama ni Mama pertahankan Syah. Mama, inilah hakikatnya, Ma. Yang Ashraf tu boyfriend Syah. Dulu Mama nak kan Syah bawa boyfriend datang rumah? Perkenalkan, Ashraf. Tapi dia tunang orang, tunang adik kau sendiri. Kau tak malu ke? Assalamualaikum. Okey, saya dah ada plan untuk awak. Apa dia? Apa dia tu nanti saya beritahu awak. Sekarang ni kita pergi beli baju awak dan beberapa barang untuk awak. Baju? Nak pergi mana? Hai, tadi awak cakap dengan saya awak tak tahu nak pergi mana. Awak slice pinggang kan? Okey, tapi apa plan awak? Itu nanti saya settle. Sekarang jom. Sabar. Sabar apa? Ni, tak kerti nak balik? Tunggu apa lagi? Ashraf balik dulu ya. Nanti bila dah reda, Aunty dengan Uncle akan pergi rumah Ashraf. Alhamdulillah, anak Umi selamat sampai. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam. Mi, kenalkan ni. Putri. Daniel ada cerita pada Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putri jangan risau. Daniel ada, Umi ada. Nanti kami akan bantu. Terima kasih, Umi. Jom kita makan. Lepas makan, rasanya Putri kena berehat. Esok kita sembang. Keluar dengan Ashraf. Keluar dengan Ashraf? Awak ni tak serik ke apa? Maksud abang? Awak dah lupa apa yang dah jadi? Abang tolong abang. Abang tolong jangan buat saya risau, boleh tak? Awak patutnya hati-hati. Kalau apa-apa jadi kat dia orang kat luar, macam mana? Ha? Siapa yang malu? Kita berdua yang akan malu tau. Okeylah, Umi. Putri nak cakap terima kasih sangat-sangat. Umi jaga diri tau. Jangan risaukan Umi. Umi akan doakan Putri dapat selesaikan masalah dan insya-Allah akan terbina masjid tak lama lagi. InsyaAllah. Berkat doa Umi. Okeylah, Umi. Bye-bye. Hidup, Mi. Ya. Baik ya. Assalamualaikum. Dan saya rasa benda yang baik ni tak harus dilewatkan. Pakcik tak ada masalah. Kalau Putri dah suka, Pakcik terima. Alhamdulillah. Kalau macam tu nanti saya minta Umi dan saudara mara saya datang untuk berbincang yang lebih formal. Meminang mengikut adat. Itu yang sebaik-baiknya lah.